Walaupun sekarang ini kita minoriti, tetapi kedudukan Yang Amat Berhormat Menteri Besar ini perlu dibuktikan dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi kalau mana-mana pihak ahli Dewan Undangan Negeri tarik sokongan, ada usul undi tak percaya ataupun menolak belanjawan negeri, boleh dilakukan dalam sidang Dewan Undangan Negeri. Tetapi sidang Dewan Undangan Negeri yang akan datang. Setakat ini belum ada sidang, sebab sidang patutnya hari ini. Saya pun telah mengosongkan jadual saya, patutnya saya hadir untuk membahaskan kitab ucapan diraja pada hari ini. Tetapi saya pun tak tahu mengapa ditangguhkan. Baru Yang Amat Berhormat bagi tahu ada pemimpin UMNO yang minta tangguhkan. Jadi apapun, bagi kita, kedudukan Menteri Besar hanya boleh ditukar melalui dua cara. Ada dua presiden dalam negara kita. Yang pertamanya, dia boleh digugurkan jawatan Menteri Besar melalui usul ataupun pengundian dalam Dewan. Kalau dia hilang majoriti dalam Dewan, hilang kala usul ataupun usul undi tak percaya diluluskan, maka tak ada pilihan, mesti letak jawatan. DAP Negeri Sembilan telah mengadakan mesyuarat tergempar sebentar tadi, dan semua ahli Dewan Undangan Negeri, 11 orang ahli Dewan Undangan Negeri Sembilan, termasuk saya, menyatakan sokongan berterusan dan sokongan penuh kepada Datuk Seri Aminuddin Harun terus memangku jawatan Menteri Besar. Jadi bagi kita, kedudukan beliau sebagai Menteri Besar kekal sehinggalah dibuktikan sebaliknya.